Servis kita best. Jam lebih. Selamat petang bos. Ini arah mana bang kita? Oh, Perlis. Perlis. Arau lah kan. So abang apply dengan syarikat saya apa? Itu 7. Dapat bersih? 7K juga. So abang ini ada hutang di syarikat lain. So sekarang ni mau settle. So syarikat itu problem lah. Problem. Banyak problem kan. Bila mau settle pun Kena ni lagi lah. kena cas lebih kan. Lebih. Cas lebih tau. Okay. So macam tempat saya settle cas berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan saja kan. So yang tempat itu abang masa pencen tu depa lagi abang kena kerja pada dia lagi lah. Nak tanya dia lah, pencen sudah masuk itu kan. Itu tempat yang sekarang ni dah basah lah. Abang lebih cas 1000 lebih mau settle. Tapi rezeki abang jumpa David. Saya dari Penang datang sini kan. Perlis. Sekarang ni abang punya ni 7000. Cuna. So kita pergi settle itu dulu ya bang Okay. So hampa ni abang dapat pencen tentera. Okay. So kalau macam hampa ada duduk area Perlis ke Kuala Perlis ke mana-mana pun hampa boleh tekan butang biru sini cari David. Mana pun David datang. Belah utara semua saya akan cover lah. Okay guys. Bye.